Assalamualaikum guys, sama lagi saya Cik Fats. Okay gang, hari ni aku nak tunjuk kat apa, okay, macam mana cara nak guna uh, tool backtest yang aku buat ni. Okay, aku akan tunjuk lah cara nak entry apa semua dalam video ni. Okay, hampa boleh tengok ah. Okay, first kali aku bagi tahulah fungsi-fungsi dia. Okay, yang atas ni fungsi dia untuk kita nak play. Okay, lepas tu kita boleh pause, boleh berhentikan. Okay, lepas tu yang ni kita ada next. Next ni untuk kita nak keluarkan candle seketui-seketui ikut dia punya time frame tu. Setiap bar candle tu. Okay, contoh kat sini. Tapi kita kena tekan pause dulu. Kita kena stop dulu. Kita jangan bagi tick ni running. Yang running ni setiap tick lah. Setiap tick. Tapi hampa kena berhenti dulu. Okay, tekan balik. Lepas tu baru tekan next. Bila hampa tekan next ni, nampak candle dia keluar seketui-seketui macam ni. Okay, ini kat time frame H1. Kalau kita kecilkan ke M5 pun boleh. Nampak? Dia keluar-keluar macam tu. Okay. Lepas tu, dekat sini kita ada speed. Okay, speed ni untuk kita nak bagi yang candle kita ni, tick dia keluar lebih laju lah. Contoh kat sini kan. Okay, tick dia keluar. Tapi dia tak laju sangat. Jadi hampa boleh naikkan speed ni. Macam tu lah, dia tak ada laju sangat. Okay. Ni kira dia ambil data daripada dalam file lah. Daripada file yang kita akan set nanti. Okay. Dia kira live, ambil live data lah. Daripada tick data. Daripada tick data. Okay. Yang tu untuk speed. Okay. Lepas tu kat sini load lah. Load ni macam biasa. Lepas tu kita ada Excel, kita ada TP. Yang load ni nanti aku akan cerita dalam video. Kalau hamba nak tool ni, aku akan ajak detail lah cara nak set up apa semua. Okay, lepas tu kita ada entry buy, entry sell. Okay, contoh ini aku nak entry buy. Bila aku entry buy, nampak dia ada entry buy kat sini, SL kat sini, TP kat sini. Dia akan ikut kita punya stop loss dengan TP tu. Contoh kita punya stop loss berapa ni? 500. Tapi bukan 500 pip tau. Ni 500 point. Bila 500 point ni bersamaan dengan 50 pip. Nampak? 500 point kat situ. Yang ni 1000 point lah. Anggaran lebih kurang lah. 1000 point. Okay. Lepas tu kat sini hamba boleh tengok ada dia punya balance. Lepas tu dia punya equity. Nampak tengah duk running. Lepas tu ni ada floating PNL. Floating PNL. PNL ni maksud dia profit dengan loss. Okay. Nampak tak kat sini. Kalau hijau ni profit lah. Ataupun dia tunjuk plus kat tu kan. Profit lah. Lepas tu kat ni ada spread. Okay. Lepas tu ni total total trade. Lepas tu kat sini yang sekejap kita try trade dulu. Okay, sekejap. Aku entry Dah entry, kita try close. Kita close. Tekan close all ataupun boleh close yang profit ataupun nak close yang loss. Apa boleh buat. Okay, kita close all. Okay, bila aku close all tu, nampak tak? Yang kita punya entry tadi kat history ni nampak. Profit kan? Jadi kat sini kita ada win satu. Okay. Ni kira yang total entry yang profit akan masuk kat win kat sini. Lepas tu ni total entry yang loss akan masuk dekat sini. Lepas tu win yang atas ni, yang 100% ni, apa maksud dia? Ni win rate. Okay. Kita punya teknik tu punya win rate. Berapa kali dia punya ni profit apa semua, dia kira win rate siap-siap untuk kita lah. Okay, yang dekat sini, yang ada dollar ni, maksud dia total yang kita profit tu berapa USD. Kat ni profit saja. Lepas tu kat sini ada total yang kita loss. Lepas tu net ni net profit. Okay. Kita punya loss tu dengan profit tu dia tolak. Lepas tu dapatlah net profit kat sini. Lepas tu ni max drawdown. Max drawdown ni kira macam apa punya floating lah. Apa punya entry tu floating dia berapa persen. Jadi floating kat sini paling banyak $1 4 kupang. Macam tu lah lebih kurang. Okay. Lepas tu yang ni consecutive win. Consecutive win ni maksud dia, yang ni singkatan lah. Dia tak boleh nak tulis penuh sangat.
Okay, aku bagi singkatan saja. Consecutive win ni, dia macam contoh hampa trade tu kan. Okay. Hampa akan ada satu time tu hampa akan profit berturut-turut. Inilah dia akan kira berapa kali hampa profit berturut-turut tu. Contoh hampa profit berturut-turut tu 5 kali. Jadi consecutive win hampa akan jadi 5 ni. Lepas tu ni consecutive loss. Berapa banyak, berapa kali hampa loss tu. Yang paling banyak. Berapa kali. Dia akan kira kat sini. Hampa boleh tengok lah hampa punya teknik tu. Lepas tu yang ni nak tengok hampa punya tick. Okay, nak tengok hampa punya tick ni berjalan ke tak. Hampa punya chart ni. Ini setiap tick lah masuk. Kalau hampa nak candle macam live sebiji, hampa guna yang ni lah. Tapi agak slow. Hampa kena lajukan sikit. Yang ni bar. Bar ni maksud dia candle lah. Total candle kat sini. Tapi ingat, bila hampa dah on tick ni, hampa kena, kalau hampa nak tekan bagi jadi bar, hampa tekan next ni, hampa kena stop ni dulu. Stop dulu baru hampa tekan. Kalau tak, dia akan jadi candle tak betul lah. Hampa kena stop dulu baru hampa ni. Hampa nak guna tick, hampa on ni. Okay. Lepas tu kat bawah ni kita ada open trade. Open trade ni bila contoh kita entry, aku entry sell pula. Okay, aku entry sell. Nampak tak kat sini? Akan ada entry kat sini. Nampak dia tengah running. Ni current price. Contoh kat sini kita close kan. Kita close bagi loss pula. Okay, close. Nampak dia hilang kat sini. Dia akan masuk dekat kita punya history kat sini. Nampak. Lepas tu kat sini dia akan kira loss satu kali. Ni pun dia bubuh loss satu kali juga. Lepas tu kita ada buy stop. Okay, buy stop ni kalau nak bubuh buy stop ni pastikan hampa punya chart ni bukan laju macam ni. Hampa bagi slow dulu kalau nak bubuh entry buy stop ataupun sell stop ataupun buy limit, sell limit. Hampa kena bagi slow dulu. Okay, bagi slow dulu. Hampa tekan. Kalau tak keluar kat atas ni, kan, warna merah tak keluar, hampa kena tekan sampai dia keluar. Okay, bila dah keluar, barulah hampa boleh letak kat sini. Dia akan keluar, buy stop kat situ. Okay, contoh kalau kena, dia akan jadi macam mana. Okay, nampak. Dia akan keluar entry. Macam mana kita trade kat Antify tu. Kan? Kita trade live tu macam tu lah. Tapi tak ada lah real sangat macam entry betul tu. Okay. Sebab ni backtest kan. Nampak. Kita tunggu tengok sampai kena. Dia punya TP ataupun SL. Okay, kena SL. Dia akan masuk kat sini lah bila kena SL. Nampak. Entry buy stop kita tu. Lepas tu kita ada sell stop. Okay, boleh bubuh sell stop kat situ. Okay, tunggu sekejap. Nampak? Okay, sell stop. Sell stop kena TP kat SL. Okay, sell stop kita kena TP. Profit 9.97 USD. Sebab apa? Sebab kita ada spread kan. Okay, kalau kita right click, kita tekan properties ni. Kita pergi dekat show as price ni. Lepas tu tick, tekan OK. Nampak tak? Kita ada spread kat situ. Kalau kita kecilkan time frame, kita akan nampak lah. Nampak? Tu spread dia. Okay, lepas tu, backtest ni, apa kelebihan dia? Kita boleh analisis kat sini. Nampak tak? Contoh kat sini, kita tanda support kat sini. Okay. Support sini. Lepas tu, kita pergi ke time frame 15. Kita boleh nampak lagi kita punya kotak ni. Nampak tak? Tu yang special dah. Kita nak pergi lagi M5. Kita boleh nampak lagi kan. Okay, kalau tak boleh scroll ni macam biasa, kita off lah ni dulu. Boleh lah scroll. Okay. Macam hampa guna Amplify PC. Macam tu lah. Sebiji. Ini bukan daripada backtest yang EA tau. Ni memang kita buat kat chat. Jadi hampa boleh guna yang semua ni. Semua ni hampa boleh guna. Dia punya tool ni hampa boleh guna. Hampa boleh guna kat atas ni. Nampak? Tapi time frame besar pun dia keluar juga. Nampak? Okay. Lepas tu hampa nak buat indikator pun boleh kan. Sekejap kita tengok indikator. Indikator kat mana? Ni. Insert indikator. Contohlah kita ambil indikator yang oscillator. Okay, kita ambil MACD. Okay, bubuh. Nampak tak indikator keluar kat sini? Jadi hampa boleh guna indikator dalam backtest ni. Memang function. Okay, memang function lah.
Okay, jom kita try layer tengok. Macam hampa nak main full margin pun boleh, geng. Nampak tu? Okay, kita pergi kat open trade. Kita akan nampak lah kita punya entry yang duk running tu. Ni kat sini. Okay, kita full margin lagi. Hampa nak full margin boleh. Tapi tak payahlah full margin macam ni. Benda ni bukan untuk hampa nak full margin ni. Benda ni untuk hampa nak cari hampa punya teknik tu. Teknik hampa tu untuk hampa nak backtest. Untuk hampa nak check betul-betul kan teknik ni okey kan. Untuk hampa nak tengok ni dia punya total, dia punya apa, win rate. Untuk hampa nak tengok dia punya maximum drawdown, consecutive win, consecutive loss. Benda-benda tu memang hampa kena tengok lah. Okay. Lepas tu nak tengok hampa punya profit ni, hampa punya strategi ni profit ke tak kan. Dengan hampa punya TP dengan SL tu. Yang ni hampa kena set siap-siap lah dengan hampa punya apa, hampa punya risk and reward ratio apa semua kena kira siap-siap lah. Nanti hampa bol lah kat sini. Okay. Jom kita test. Contoh kita bol sell limit. Okay. Kita bol buy limit. Sell stop. Okay. Buy stop. Lepas tu kat sini kita ada cancel pendek order. Bila hampa tekan ni, pendek order apa semua akan hilang lah. Macam tu, geng. Okay, lagi apa lagi? Yang tu saja. Okay, tak ada apa. Yang ni hampa boleh tengok list dia. Hampa boleh scroll ke bawah. Nak buka besar lagi boleh. Tapi sampai situ je lah. Okay. Memang function. Okay. Macam mana cara nak dapatkan tool ni? Okay. Hampa boleh masuk channel Telegram Encik FX. Okay. Hampa standby dulu. Dalam channel Telegram Encik FX tu. Nanti aku akan bagi tahu dalam channel tu. Hampa boleh PM admin nanti. Hampa pergi masuk dulu. Okay. Masuk dulu. Hampa tunggu dulu. Nanti aku akan bagi tahu macam mana cara nak dapatkan. Sebab aku kena buat video cara nak set up dulu. Sebab video cara nak set up tu lama sikit. Sebab kita nak kena download data. Tick data tu kena ajak macam mana cara hampa nak download tick data. Dia bukan hampa boleh bubuh guna dekat ni. Dekat apa? Kita, broker punya tick data. Tak boleh broker punya tick data. Data dah tak cukup. Tak cukup. Tak banyak. Jadi kita akan guna data daripada tempat lain lah. Nanti aku akan ajak lah macam mana. Okay. Jadi hampa boleh pergi dekat channel Telegram Encik FX dulu. Hampa tunggu kat situ. Nanti aku akan bagi tahu bila boleh hampa PM admin kat situ. Okay. Jadi yang tu saya kan pada kau Encik FX. Assalamualaikum. Bye bye. Ciao bete. Hampa nak masuk Telegram, hampa tengok dekat link kat bawah video ni. Okay.